Satu, fardu ain hak jadi syarat le mayat. Kita kena ngaji, kena betul dia. Untuk nak wisah mayat. Satu. Yang dua, hak jadi wajib tapi tak jadi syarat. Jadi wajib, kita kena baca betul, kena ngaji, kena belajar, baca betul. Tapi ia tak jadi syarat, wajib saja. Dan kita baca salah, dosa. Yang tiga, hak jadi fardu kifayah. Kita ngaji. Fardu kifayah. Kalau dalam kampung kita ngaji sore pada dah kita tak kena ngaji dah. Dalam kampung ni maknanya dalam negeri. Itu yang tiga. Yang keempat sunat. Ngaji boleh sunat pahala. Perak tu. Satu, fardu ain serta jadi syarat, iaitu dalam mayat. Yang dua, fardu ain tak jadi syarat dalam mayat. Syarat hak sunat-sunat baca Quran, fardu ain juga kena baca kena reti. Yang tiga, fardu kifayah. Orang sore dalam negeri kita sore ngaji tak apa dah. Iaitu qiraah dan tahfidz. Fardu kifayah. Yang keempat, sunat. Sunat ni apa? Lagu. Bagi kita mazhab sunat ni, lagu baca sedap, belajar lagu, nak baca nak pulingo sedap. Itu sunat. Kita pilih kita nak ngaji hak mana dulu. Nak bayar hotel dulu no, kau nak sedekah dulu. Pandai dirilah tu. Jamak gaya. Kalau kita bayar dekah tak bayar hotel, lekat sampai akhirat. Kita tak buat benda fardu ain hak jadi syarat, mayat kita tak mayat. Kita hidup ngaji hak sunat, hidup ngaji hak fardu kifayah, dia tak boleh tapung hak fardu ain hak jadi syarat. Kalau takbir tak kena, baca Fatihah tak kena, kita pergi ngaji qiraah 10, 20 sekalipun. Tak saja ya, rugi masa pergi. Bukan rugi masa dak dosa. Tak dosa. Dak mayat. Tak mayat dengan sengaja pergi mayat sunat, dosa. Di bahas itu bukan tak boleh pahala cak dosa tu. Haram. Di bahas molek, bahas itu. Kalau sekiranya kita tak buat benda wajib kita buat tak habis, kita pergi gaduh buat benda sunat, maka duduk dalam keadaan berdosa semua. Bukan tak boleh pahala. Kita main baca Yasin, belajar Yasin, sedangkan baca takbiratul ihram tak kena, Fatihah tak kena. Kita ngaji qiraah 10, qiraah rawi riwayat 20. Tinggi roh tu. Qiraah syad lagi 15 di 30. Tu Fatihah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun alhamdulillah. Ataupun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam tak jelas lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibat. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan tu qiraah 10 boleh. Allah qiraah ikut tanya. Duduk dalam keadaan dosa supaya orang tak mayat. Anak oyak taruh tu. Tu nak ngepek pagi ni. Saya taruh katik. Buh dah ada fikir kita jangan tinggal benda wajib. Bahaya mak nak ngajar alif botol ni masuk mana? Ni kita ngaji ilmu baca oyak dulu. Nama huruf tak ada dalam mayat. Baca boleh nanti gitu. Nama huruf dia nak baca alif botol, dia nak baca alif ba tak apa ikutlah. Tak ada di dalam mayat. Tak jadi wajib bagi syarat. Jadi wajib kita nak baca Quran. Fardu ain juga tapi duduk dalam Quran. Tak ada duduk dalam mayat. Dalam mayat baca alif ba ta sa. Kita duduk baca alif ba ta tak ada dalam Quran. Kita duduk baca ta ha tak ada dalam Quran. Ta ha itu dalam Quran. Yasin. Kita duduk baca alif lam, alif hamzah ya tak ada dalam Quran. Mana orang sabriyat tu tak apa orang sabriyat tu. Sebab bukan benda wajib sebagai syarat dak lah. Sebagai syarat ni hak kita dak buat dah lah ni hari tu syarat kena bangat-bangat ni. Kalau kita ngaji Quran biasa ni ngaji tak apa, fardu ain piye mana fardu ain piye kita nak baca Quran je. Piye kita tak saya baca Quran tak apa. Weh hamba tak erti weh baca Quran weh. Tak saya baca. Tak apa, tak ada wajib ni. Ada wajib atau kena ngaji, kena baca dak. Baca sunat kita tak baca tak apa.
Tapi dia baca tak kena, salah berdosa juga. Kita ingat sunat-sunat ni tak apa. Tak? Sunat-sunat yang ada syarat dia. Kita nak semaya sunat boleh tak kita tak ambil air? Kau sunat nak ambil air. Kita nak maya sunat, maya duha, kena ambil air tak? Alah, maya sunat ya. Dak maya sunat ya. Kena ambil air juga ke sunat dak ambil air? Tak wajib juga. Supo nak baca Quran. Nak baca Quran Yasin ya sunat ya. Kena reti tajwid juga. Kena baca kena tajwid juga. Kena. Supo. Reti tak reti tu suku. Reti tak reti tu suku. Baca Nabi kena. Apa boleh tak dia tak reti baca kena ada tak? Juta orang nak temu tak seorang. Tak reti. Baca kena. Cuba kita cari benda boleh cari Bukan kalau kecek tak boleh. Ada. Orang tak reti tapi baca kena, tak reti. Tanya tak boleh jawab sebut baca kena. Cari. Yang mana nak bayar? Rasa banyak 10,000 ni. Nak bayar temu lagi. Geti ni bukan mesti panggil nama. Geti kata sini kena baca gitu, sini kena baca gitu. Lebih-lebih kita orang Melayu kita tak ada asam. Orang ajam. Orang Arab apa ya budak dah dia kecek bahasa Quran dah. Orang Melayu kita tak kena. Tak reti tak kena. Dia kena reti. Kau sat ni sing tu biar. Misalnya. Kita biasa dengar. Orang Arab tak apalah. Orang Melayu kita tak ada. Dia tak ada. Benda boleh cari, sungguh kedok. Kalau kita nak jawab mulut tu, tak apa baca kena tak reti pun tak apa. Sungguhlah gitu. Tapi ada orang baca kena dengan tak reti. Ada orang baca kena dengan tak reti. Ada. Butiang. Gapo? Butiang dah. Assalamualaikum. Kena molek ya putih. Assalamualaikum. Gapo tahu? Butiang. Orang Arab. Orang ajar tak ada nah. Surat tak ada jual ni nah. Hang ada kutip duit nah kau surat tu. Kabeh je. Mengaji dua guru ni narak. Mai ngaji segu molek ni narak kali ni. Hak mai ngaji sore tu kurang narak manalah. Oleh genang mari segu. Ayah mak suka ngajak kerja pabang. Dia pelik segu. Dia mari segu. Belum hari tu ya tak jarak tino ama. Borno ya mak takui. Enggak pe kau ama segu. Belum tino nak panggil sore. Jadi yate ni muka belek tak mau lah nambah muka yate muka belek mau. Kau tambah kita. Pak tino yang muka tulo. Ngaji pas klik kau duk balas rumah. Mengaji pas hari men ajaku. Kena lagi dua orang. Oi kampung pada capo email kotik bila akan makan. Ada itu. Bukan tu orang ngajar saja dak ni. Dia ngajar. Dia wacung apa pacacung pusojai. Solah kau. Tapi fok regah panah fok tu email kotik bila fok ngajar okey regah panah. Itu mudahnya. Yo kena gajen jawab bodoh jawab lawak pandai kau ana tahu ngajar okey tak ngajar okey tahu. Ngaji suka ngaji kat cing tanya jawab Kadang-kadang lambat pandai ada regah pandai tu muncul regah pandai. Hak tua-tua ni payah pandai sikit. Belik. Balik pula musim dah kau pening. Musim wek tanya tu tak leh awak. Kau yak lek tak ni tanya tak leh awak dah. Balik. Tak apalah kita baca doa gini Cadah ni dah. Hak bawang hari tu. Doa ni. Nakon si tamara. Boleh kecek nayu nakon si tamara. Apa tu? Tengok dah pecah ni ya. Lepas tu jamak nak royak ni turut tangga step dia, iaitu kita ngaji semualah makna capu, hak wajib pun duduk dalam ni. Hak sunat tak ada. Hak fardu kifayah tak ada. Wajib fardu ain dengan wajib syarat dua ya. Kalau kita ngaji Quran ada dua tu lah sekurang-kurangnya. Tak sudut gaduh hak sunat, tak sudut gaduh hak fardu kifayah. Kalau fardu ain tak lepas lagi. Kena fardu ain hak jadi syarat dulu.
Pada pertama, masuklah surat nah. Surat dah lakon ni dah. Muka pertama ni nama huruf. Bab mengenal huruf ni 4 perkara. 1 tulisan, 2 nama, 3 makhraj, 4 sifat. Untuk nak baca dalam surat tu untuk baca tak ada isi sikit abuk ni. Dan meminta surat Ahmad ayat dulu lah surat tak ada isi sampai Ahmad malu. Malu apa Allah tengok surat tak ni surat Ahmad tak ada yang ngajar. Ilmu bukan duk dalam surat. Ilmu duk dalam ngaji. Dalam surat tak ada. So bebe lagi ngaji Quran. Ada sekarang abuk suara. Nak dengar suara ke apa le Quran, le surat Quran. Marilah surat bijak tak mana tewada buat wi. Surat lah. Oh, mana suara dah le Quran tapi kata tak sah dak akidlah surat ni molek, surat ni uduh tak sah. Nipu aja. Oh, ngaji surat ni molek, nipu. Cerak-cerak ni. Tapi kita tak khabar surat ni molek mahal. Kawai terang, seru royak. Kita tak ada suara Maha murah, tewada, oh ya dah tewada buat surat. Kena sia dak tewada buat surat lagi. Misalnya dah. Mana tak ada suara. Surat je tak ada suara. Molek di kertas, molek bukan nak pergi pandai, nak pergi kena, baca kena. Beli surat ni baca kena. Bahang nipu lah. Nak jual surat dah. Ada. Yang mana naik habis ke. Padai bobo yang mana apil. Mana? Aku ngajar tak ada siapa aku 12. Bakar lagi. Sungguh royak tahu tu ya. Marilah surat Indonesia, surat Malaysia. Ada sabuk dia, ada suara. Molek. Kita tengok molek surat. Okey atau kena suara. Tak nah. Suara kena belajar dengan suara. Surat Ahmad dari pertama bab mengenal huruf. Nama saja dalam tu untuk kita baca. Pas saat ni tengok surat. Ahmad kata surat Ahmad molek kali tapi baca lerok-lerok sat ni. Suka. Mari surat mana? Kena ngaji tak? Kena ngaji semua. Pergi belilah surat Ahmad surat ni molek tak kena ngaji kelik tu bahang dah nipu dah. Beli surat ni ngaji dah pandai. Tengok kita pula rajin kan malah. Kalau malah lama pandai. Kalau rajin juga pandai. Otak kita setara mana, IQ kita setara mana mudah ingat. Perhatian kita. Tak ada duduk di surat. Duduk kita ngaji. Habis tu, jangan lupa doa. Kita ngaji, biar ada doa sama. Biar ada doa sama. Dan kita nak pandai, biar ada doa sama. Nama huruf, dalam surat, hak tulis tu, nama penuh tu, alif, ba, ta, ta. Yang mana ayat, baca lakar dah, baca sama dah. Kita baca dah, apa orang ni, bagi kepak dah. Anak ayat wilpah ya. Surat. Alif, ba, ta, ta. Kita buai hamzah tinggal alif, ba, ta, ta. Tu muka 1. Bak ngena nama. Tulisan kita kenal lakar dah. Kita nak ngaji surah hati kita jangan duk tupu di surat. Kalau kita nak betul surah hati kita kata surat molek surat awak we kena surat ni surat. Ni kita tipu kita diri. Kita nak surah. Tengok surat payah reti surat ni begitu gini. Tulisan kita kena dah lama-lama ya bodoh dah tunjuk tak salah sebut dah. Tapi surah. Jangan tipu sendiri. Jangan wi mata kita tipu kita. Kita tengok surat kena ni surat ni kena. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akan selalu tersalah. Tak? Salah semua pandang kita tengok dengan mata. Salah lah dah. Tapi fikir ikut mana? Ikut molek yang molek, ikut uduh yang uduh. Surat apa tu juga. Tengok surat. Jadi kita ada ilmu, molek, pandai. Kita tak ada ilmu, tengok tikus, tengok besi. Surat molek baca kena tipu. Surat molek baca kena tipu. Tak nanti surat. Kalau kita banding surat Nabi, surat sahabat gitu Biasa tengok tak surat sahabat, surat Nabi. Sini tak tengok. Ni Pabon je tengok. Ya ada projektor tu yang mak suluh. Tu yang suluh tengok ni. Surat Nabi tak ada baris. Tak ada titik. Lepas kita nak kata surat molek baca kena. Tak ada baris, tak ada titik. Sahabat dengan kita pandai biar. Baca. Yang dia kata mana kita? Mana sahabat Nabi tak ada surat langsung. Mana surat Nabi? Tak nak nulis, tak nak baca lah dah tu. Nak kata kita pandai lebih ada Nabi. Tengok surat. Ni mudah-mudah buku surat ni. Surat. Adalah surat lah. Nak arum nak surat kecil surat. Tu surat.
Surat tak ada penting nah, surat tak ada penting. Lepas tu kita balik muka yang ke apa? Undur selah, undur kulit. Undur selah kulit. Tu gambar mulut tu. Gambar mulut tu nak mengenal makhraj. Gambar mulut pun saja juga ia tak gerak. Undur selah tengok gambar mulut di kulit tu. Gambar mulut ni untuk kita tengok panduan ya. Benarnya gambar kerah tak gerak. Lah ni kalau ada le YouTube le klik le gapo ya ada gerak dah lidah tengok situ sini kan ngangung tengok ni lah. Tak apa. Surat pun ni pun baru ya gambar yang dulu masa Nabi tak ada ni. Benda bid'ah laka ni. Ini bid'ah dalam agama ni. Bukan bid'ah dunia. Ngaji dia buat gambar ni bid'ah lalu dah. Bid'ah belalah. Bid'ah belalah. Ni bid'ah belalah. Dakwah tak boleh ni. Payah reti orang Melayu kita, orang ajam. Nak ada gambar, tengok gambar. Gambar tu ada 5 akar. Tengok mak mengenal kerat baru ni ayah mak royak mulut pakai papel lah ni royak pakai surat lah. Tengok gambar. Akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5. 5 bagi susah. Ya mak bagi 5. Kalau kita ngaji tengah-tengah orang ngajar 17, 18. Tu cara tu boleh juga. Gambar mulut. Apa dah tu? Tu. Bukan gambar bertitik. Gambar mulut. Ada lebih mana? Ada lebih surat. Marisa. Ya. Ada lagi lebih. Bagi berapa dah 30 dah kan? Dah, lepas surat habis molek ni. Bang ni bagi 10 pula. Tak apalah. Lebih takut saja ya. Taklid. Yang mana nak ikut orang lain pula. Ni. Apa dah ni? Muka ni. Apa dah? Ni gambar kerah. Benda lagu ni benda bid'ah laka ni. Kalau turut tengah ngaji Quran, Nabi aja sahabat baca. Atau arak. Kita orang Melayu ni tak boleh lari. Boleh juga nak buat aku tu lama payah penuh mana. Kita ngaji, we tahu makhraj, nak tengok mana lidah kita nak buat mulut lagu mana, nak tengok situ, tengok sini. Kena ingat semua tiap huruf. Bagi huruf hak kita tak kena. Hak kita tak kena. Hak kita baca kena dah tak apa rusing, huruf ba kena dah tak ada apa dah kena dah royak tak apa. Tak erti tapi baca kena. Ba, bi, bu, tak apa dah. Huruf hak tak kena, kita kena reti makhraj. Kalau tak reti makhraj, tak kena sama. Huruf sa, ada bahasa Melayu kita kecek huruf sa. Ra, si, su ada? Ada. Pas kita kecek tak jadi kalau kita tak tahu cara je makhraj je kena. Tu. Lagu mana makhraj sa? Royak tak anda. Tak apa. Tak mesti pandai royak, we tahu. Muat we kena. Kalau kita tak tahu makhraj sa kena. Baca huruf sa kena, saya tak ego baca kena. Tak tahu Boleh kena tak? Ada tak orang baca kena dengan tak tahu? Ada tak? Baca kena dengan tak tahu Sa titik ego Ada apa ya? Bukan orang Arab lah. Ada ya boyak. Orang telo. Nasi dadak nasi yang kena nasi. Kena huruf sa tu. Naci tu ruca. Naci ruca. Kena. Kena ke? Kena. Pas huruf sin tak? Tak ada pula. Bagi orang telai tak cukup huruf. Orang Arab je kena yak budak lagi. Tak ngaji tak apa orang Arab je kena dah. Kita orang Melayu ada tak tahu huruf sa nak kata gono tak tahu nak kata makhraj dia tak tahu nak buat. Tapi baca kena boleh. Ya, mereka orang duduk di negeri Arab lama budak. Dia besar lah kita. Ingat. Boleh. Ada lah tak ada. Mustahil boleh kata mustahil pada adat lah. Orang tak tahu baca Quran kena. Hukumnya sungguhnya baca kena bukan mesti tahu. Tapi tak ada orang tak tahu baca kena. Tak reti langsung baca Quran kena. Tak ada orang. Mustahil. Mustahil. Ambil sorok je mak kira yak Quran tak lagu ni. Boleh biasa. Sebab ya ada orang kata, tak apa tak tahu baca kena. Ya tak apalah hukum tu. Tak tahu baca kena tak apa. Baca kena tak tahu tak apa.
Tapi ada apa ke hak tak tahu macam mana. Boleh kita cari. Lah apa kita apa ke? Sasisu, makhraj tu panggil. Cara kita nak buat. Kena tahu huruf mana kita tak tahu, kena buat we tahu. Bagi huruf hak tak kena. Bagi huruf hak tak kena. Hak kena tak apa ya kena dah. Babibu tak apa. Jajiju tak apa, tak tahu. Makhraj jim mana tak tahu apa aja. Jajiju tak apa kena dah. Hak kena dah. Hak tak kena lagi kena tahu. Lepas tu kalau kita borang semua kena tahu. Borang lalu seni. Tu pilih hak tu kena, hak ni dak tu kena. Pakai borang lalu kita tahu semua. Kita tahu semua cara kita ngaji, tahu semua mudah. Hak mana kita kurang ingat berat hak tu. Hak mana kita ingat dah lagi dia. Ingat dah reti dah kena dah. Makhraj bagi dua. Makhraj bagi dua. Tengok. Aku satu dengan aku dua, makhraj suara bahasa beri. Aku tiga, aku empat, aku lima, makhraj suara bahasa tak beri. Ada huruf dia 28. Kita ngaji bab makhraj ni banyak bab dah kita ngaji ni. Bab makhraj ni. Banyak bab kita ngaji bab makhraj ni hari ajar. Ayah mak nak ajar 5. Ayah mak ngaji dua jenis. Hak bahasa bila belah-belah tu dah. Hak tu kebanyak ke. Kebanyak ke yang ngaji tajwid, kebanyak ke yang ngajar tajwid dan kebanyak ke kitab. Belah-belah. Apa belah kau ananya? Halqum ya bila 3. Bibir mulut ya bila 2. Lidah ya bila banyak pula. Tak? 3 atas, tengah, bawah. Ayah mak bila so dulu. Bila so dulu, nak bila sikit dulu. Payah wanak pergi pecah. Kau karang lagi. Lebih mudah ingat. Tak? Satu huruf hak bahasa suara deng dalam hidung. Apa tu bek deng dalam hidung? Satu dengan dua suara beri. Bunyi ni tak ada le Quran apa, tak ada le maya ni. Ni ayat dulu dah. Tapi bab Quran ayat ada. Dengung bunyi dalam hidung. Satu je. Yang dua rungga mulut. Suara beri dalam rungga mulut, suara panjang. Ada 3. Ada 3 huruf mat, iaitu huruf mat. Barang-barang so ya huruf mat. Tak kira huruf mat ke apa, huruf mat dan lin satu je. Banyak kali lagi huruf mat ada berapa? 3. Alih jawab. Hak suara panjang semua dalam Quran, dalam maya, dalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ana ada suara Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak tahu situ, kita baca kena Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Bismillah, panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sikit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih pula. Mana lebih dengan kurang tak apa. Jangan tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tu tak ada, tak boleh. Yang mana royak nyata kita kenal benda. Bunyi suara panjang. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Nak royak nyata kita. Pas kita nak baca setara mana ikut kita lah. Nak cepat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu biasa. Kita tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Tak ada lah. Kau ada? Ayah mak tak sekira panjang. Bagi kita panggil panjang. Gapo panjang? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ke tu? Cik Sia banyak ke lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ke? Ayah mak tak sekira panjang. Tak sekira panjang. Bismillah. Panjang tu. Panjang juga. Ayah tak si suara panjang. Kita duk panggil suara panjang tak kena. Ya, ayah mak takut tak kena lah. Yang duk balik lah suara panjang. Balik suara alif ya waw mati. Bismillah. Panjang mil. Panjang juga dah. Pasal apa panjang tu? Okey lah.
Panjang juga lah kan? Panjang juga. Tapi bukan. Panjang bukan alih ya waw. Panjang bukan mak lah. Sungguh mak tu bahasa Arab. Bagi kita terjemah balik, mak tu suruh panjang. Tu tak kena. Ada lah, suruh panjang lah. Ngaji-ngaji mak pelik-pelik lalu. Kau sehari kau pelik, kau sehari kau pelik. Ayah mak ayat tak kena, mak-mak ni suruh panjang tak kena. Boleh kita nak kira ayat nak balas dengan orang, boleh. Aku ngaji benda cepat, biar ngajar ayah mak tu. Ayah mak duk ngajar le TikTok tu, nak le foto, wedang lepas nak le foto tu. Yo ajar baik ni, tu tak boleh, tak kena. Kalau panggil seorang mak, urus mak ni seorang panjang tak kena. Tak kena baik mana. Boleh balas dengan orang. Ayah mak tak say seorang panjang. Nak seorang ke apa? Nak seorang alih ya waw yang mati. Hatu kita tak kena. Banyak ke tak kena seorang alih ya waw yang mati. Banyak ke kena seorang panjang. Pada seorang panjang kalau kita dengar kori-kori antara bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Millah. Banyak tu. Millah. Waladdallin. Kadang-kadang ya hanyu, ya lama ah. Ya lama kita dak kata panjang. Bukan dengung. Kalau gapo hok beri-beri tu. Beri-beri ni ya beri ya sebab lama. Bukan jadi mat. Ya beri ya sebab lama ni yo. Wa wajadaka misalnya ya lama Ya lama ya beri ya so kita dah kenal surah alih ya Allah kita dah baca kata panjang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal la panjang bila? Panjang betul mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Behebek no ikut behek. Kalau punya la kita kata panjang dah. Panjang bukan kena pada tempat dia. Nak panjang alih, panjang yo, panjang waw. La, yang lain. La, okey. Kalau kita borang bab panjang, kita nak kata panjang, ya kena panjang lah. Kita dah behek tu, lambat sikit panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang tu teka tu bukan maksud. Nak panjang hak Yahmat nah, biar nak tiru lah. Tiru. Surah alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya. Ghairil maghdubi. Kita kadang-kadang ghairil maghdubi alai. Mana waw? Kemai. Maghdubi alai. Wah ada punya tu kita kata panjang dah tu. Okey maksud panjang lagu tu. Sampai tu boleh tukar. Huruf-mat bukan surah panjang. Pas surah apa bukan surah panjang? Surah alif ya waw. Ada surah panjang lagi. Hak lain. Huruf ling surah lembut. Bukan surah lembut. Surah baik atas dengan alif dengan waw. Bukan surah lembut. Bukan surah lain. Surah lembut wala. Ya. Surah lembut. Dek. Ya. Itu surah wala. Surah lembut. Num-nuan ke apa tu? Alih ya waw tu lah. Tidak gimana? Alih ya waw. Ada alih tak? Ada alih tak? Ada alih ya lah. Surah. Nak surah. Surat tak sih. Nak surah. Jadi bolehlah cerita ke? Kurang. Ada surah alih kita kenal tak ke alih? Alih kenal tak ke alih? Kenal dah. Bagaimana alih? Lagi ajak tak kenal tanya lagi. Alih. Bunyi kan? Kalau baca nampak kenal ni ni. Kenal ni. Jangan buat itu. Alih bunyi kan alih? Cuba bawa alih saja, surah alih, nak surah alih saja. Alih. Ma. 3 gram tak ada pening apa 3 gram. Hak senyak tau ke. Pening mana ni? Gana ni. Alif. Tanya surah alif bunyi gana. Pening tu.
A tu hamzah. Ha, okey. Tahu. Alif punya kan? Alif tu nama. Awi faham molek. Sejak dah buat ni. Apa kita ngaji masuk dalam Quran dah. Masuk dalam Fatihah. Hak mana alif? Nak kena tulis ke tak? Tulis kau teruk, kau tak erti. Dia tulis kau tak erti ya wi. Tulis buat betul-betul gitu boleh, kalau tulis nak tengok baca tu boleh baca. Suara tak ada. Aja mak nak tulis back dulu. Back masa Nabi. Back masa Nabi. Mana alif? Tak ada. Back Nabi dah. Back masa Nabi mana alif? Ada. Back tu bagus sikit. Mana alif? Tu bagus tu. Mana alif? Ni back masa Nabi. Masa sahabat. Tak ada kan bu? Ni. Mana alif? Mana alif? Yang pening lakar tu. Tak? Dia tengok surat kau pening. Dengar suara, pejam mata. Sapu. Kapu tak ada. Sekejap kapu tak ada. Dengar duk panah naik ni. Ini panah ni. Tak apa rumah pula lagi ni. Kan si basah duk asal ni. Faham molek. Pejam mata. Ayah mak nak baca. Min. Ayah mak baca. Mana alif? Tak ada kok mana. Belum dah kan? Dia dah tengok hok ni. Ayah mak sapu. Apa ya ayah mak tu? Apa dah tak ada ayah mak sapu mana alif? Pandangan mata selalu menipu. Tipu di mata kita. Yang ngeri mata kita tipu kita diri. Willing rakyat kita. Kerja tak? Je. Mana alif? Kau bunyi suara mana? Kalau hamzah. Tu alif kau punya alif belakang hamzah. Jadi alif kena sikit. Alif pergi, siapa pergi tak alif lah. Amin. Bukan Buat hamzah tu baik tinggal saja di belakang. Tamada. Tu tak ada hamzah. Tu ada hamzah. Padahal mau duk faham hak pasal ngaji tinggi doa siapa kira 10 tu Pasal duduk di atas pucuknya tak tahu batai naik ke mana tu. Kalau naik kota tak ada sigar. Turun tak boleh dah. Dia kata kena. Tu tasheh. Tak kena tasheh. Tasheh dengan Supaya tak? Dengan Supaya tak? Apa tasheh ke mana? Kena tasheh tak kena alih tak boleh jadi. Kalau tu hamzah dengan hamzah. Kalau hamzah dengan alih. Tu hamzah dengan tasheh. Tasheh ni ada antara alih dan hamzah. Kita ayat kata kena tasheh sedangkan tak kena hamzah, tak kena alih, tak boleh jadi. Tak kena belaka tu. Pening lah tu. Pening situ. Naik hotel tak ada sigar nak turun mana? Dia kena halik bawah ni dulu. Alif lagu mana suara dia? Hamzah lagu mana suara dia? Tu baru tu baik tasheh. Tu tasheh. Tu alif. Tu hamzah. Ni alif tak kena ke royak tasheh. Kalau dia kata tu hamzah, kalau kata tu tasheh. Alif tak ada suara. Tu tak ada sigar. Naik kota tak ada sigar. Tak ada tangga kan kita, tak ada tangga nak. Dia kenal alih. Alih tak ada sigar. Naik kota tak ada sigar, nak tunggu payah lah. Alih surah.
Panjang beri. Lepas tu kalau kita duk baca lemaya beri kat mana? Kat mana beri? Nak jaga makna ya kena ada alih. Panjang kat mana? Hak tu ada. Tak ada hak tu tajwid ke panggil. Biar ada sekurang-kurang je. Amin. Yalah lah. Kalau bunyi amin tu tak ada. Kalau bunyi amin. Kita tak semabung kat tu. Jadi satu. Bukan suara panggil. Bukan beri. Tu kita duk kata-kata kita wasa panjang tu. Amin. Tu kecil sia banyak ke. Betul ke tu jelah. Siang jalanan. Siang jalanan. Mai cai. Siang song, siang nen. Amin. Okey. Maksud siang yau di sini orang mak ni bukan siang yau. Siang alif ya waw. Ada semua tu ada. Alif ba. Ta. Sa. Ada lah. Ada. Sekurang-kurang makna kita kena dua suara. Ba dengar. Ba. Ta. Kalau kita baca alif ba ta sa tak ada alif. We kena alif ya waw. Huruf mak ialah alif ya waw. Bukan huruf mak ialah suara panjang bukan. Ya umum suara panjang tu banyak lagi kita faham. Sabit kita tak kenal suara alif ya waw kerana kita duk faham kata huruf mak ni suara panjang. Tak nak alif ya waw. Tak pakai orang ngajar alif tak ada suara. Pelik-pelik yang mak ngajar alif ada suara. Apa gelah kata yang mak aku ni. Aku tak pasal dengar aku duk Mesir lama mana 40 tahun. Mari mana ngajar alif ada suara. Aku biasa ngaji tak ada alif tak ada suara. Pak kita ni nak faham supaya ngajar mak dah ni. Dah agak dah ni. Boleh agak dah ni. Boleh agak dah ni. Lek ni 30 ringgit ni. Boleh agak dah ni. Pahana 20 ringgit lagi. Pahana 20 ringgit lagi. Kalau kita baca ni bunyi kena. Jangan agaklah. Tak kena dah tu. Tu biar alih dah tu. Tu biar alih dah tu. Kita tambah dak khabar tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tambah dak khabar tu. Ni kita tak tambah ni waladdallin. Wah ya bunyi mana? Suara ya wow bunyi mana? Bibir mulut wah. Pak kita lagi waladdallin. Waktu ke lagu. Main tu ke lagu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita gigit waladdallin. So gapo lepas pada waw tu? Tak alih ke waladdallin. Tu tambah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Tu budak-budak lama dah gitu dah. Tukar dah. Tidak dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu wow. Tambah. Ya huruf mak ni banyak ke potang. Banyak ke kita baca potang huruf mak. Lek tambah tu jaga. Lek tambah tu silap jaga-jaga. Banyak ke tambah. Banyak ke potang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirab. Mana alih dia? Ada. Baby lagi surat learning pula dah surat yang baru tu. Terima Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi waj'alna min baini aydihim sadda. Waj'alna. Tak gitu kan? Kali ini Fatih. Fatih nak Fatih pio, Fatih orang. Apa lagi Fatih orang? Fatih kita diri tak Fatih orang lah.
Fatih okey? Kali ni Fatih okey? Pak kita jadi nak jadi tak jadi ni duk dilatih pula. Tare kalau orang jenis duk ngajar orang serta je dengan awak yang mak je faham yang boleh lalu. Pakal lalu. Tapi kita kampung ni lambat kena latih, ajar. Di Kedah alhamdulillah. Latih ajar. Okey. Yo ya, mai mana dak? Banyak orang silap faham latih sore-sore derah pandai. Latih sore-sore yang mak nak royak wi lambat pandai. Apa pakak duk luar belakang saya masuk. Laba kok lain, rugi kok lain. Tengok orang jual barang kodang lah, laba sama ya. Pak kita dah rugi beli barang beratus. Modal 100 laba sama. Nak laba ke? Tak apa, hak tu ayah mak. Nak tik. Nak tik biar ayah mak ah. Nak tik nanti kau ngaji. Apa insya-Allah. Belilah barang 1, mik laba sama. Kita tak bila nak kaya. Kena dak demo tu dak jual pilipai. Murah pada copi, murah pada gapo yo jual. Tapi laba mana? Yo laba yo sang mari sutik apa. Oh murah peli laba sama. Capo-capo yang juta. Kita nak beli 1, nak laba lah 200-300 dah. Nak jual kita dah. Tak apalah tu ikut dia. Kita nak pergi baca sore-sore, nak pergi betul, pakai masuk sore-sore. Nak apa ge masuk? Majlis tu nak tinggal apa ge? Bawa apa ge pandai? Dengan kita baca umum ramai-ramai, orang pakat dengar, pakat ngaji beratus misalnya. Dak tu lah apa? Masing-masing, teknik masing-masing. Ya mak tak ada. Ya lo dah, tu tong nak kap, tu tong. Asal ada. Amal ni yang nak baca sore-sore. Hei, baca sore-sore supaya hamba orang sering ngaji dah. Apa nama? Mendengar. Ya ta ya mak ni pandai ni, ya mak pandai. Apa dia acak ni? Kalau aja mak teke suruh baca semua anak orang minggu nak apa tinggal warga dia tu. Kita baca dulu dulu. Dah kita baca dulu dulu. Kita baca sore jam. Mama biasa ngajar apa tepat apa kali? Ada. Dengar je mak lah. Banyak tepat. Banyak puluh tahun lah ngajar. Ada ayah mak umur apa ngajar? 20. Kalau turut ngajar sungguh lah. Mula-mula ngajar 7-18 ya umur. Ngajar adik. Ajar sekolah. Hak ngajar jadi ustaz besen ni sungguh ni. Dalam masa umur 25, 28 gitulah. Sebab umur 3 yang mak habis mohok 30 ngaji tambah 2 tahun kelik. Kelik tu ngajar. Jadi 25 boleh ni. 78 ni kau juga. Nak ni. Faham umur ni apa dah? Umur ni 40 HP. Wah dah ni. Mana lalak mata tu? Nampak muda lah. 40 HP dah ni. Lepas tu 20 tahun lah masuk kang ngajar. Ngajar ke apa? Ngajar lewat ke ni. Sejik besar tu berapa rung dah. Setahun 2 tahun putih habis. Ngajar rung nak pay pula dia nak ngaji, kau yang nak ngajar review. 4-5 ni rung dah ngajar sejik. Bukit masuk pak tukar langit tunggu 10 tahun dah. Setahun 2 tahun habis dah. Anak-anak ikut mung. Kena nak ngaji pula. Nak pay ikut tahun. Orang nak ngaji mak. Buat sejik besar, ajar serung. Buat sejik besar, ajar serung banyak rung. Oh dalam majlis masjid diri tu sekali. Balik malam pas ngorek sekali. Setahun ke 2 tahun tu. Tapi tak ada habis. Dia mak capai tinggal gimana tu. Tu dia mati begini. Lagu sunat. Bukan tajwid dan lagu.